Sebab ada macam mana dia punya kandungan dia memang sedap ya? Sedap. Rasa dia memang rasa sedap manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahnya sebelah 99 dekat Subang Jaya. Kat mana kak? Subang Perdana U3. Ya Masya Allah. Kampung Melayu kita. Jom bismillah. Masuk kedai Habib dekat Subang Perdana. Bismillah. Satu set yang comel yang mabkhara Palestin, Masya Allah, yang harga RM150. 4 flavor, satu aran, insya-Allah boleh dapat harga RM150, tapi boleh sekarang boleh datang kedai kita boleh dapat RM50 harga kasih sayang. Jom. Paling menarik, Masya Allah, minyak wangi kita yang Masya Allah, yang kualiti yang dari Dubai, EDP memang tahan lama. Mana yang paling best kakak? Boleh nak tanya? Okey, yang paling best saya suka Masya Allah. Saya suka yang ini. Yang ini Oud Rauda bau Madinah. Biji macam kapit hijau dekat Madinah. Yang paling menarik juga, beli satu dapat satu betul. bersuma. Harga asal RM400. Tapi untuk kedai baru dekat Subang boleh dapat berapa? RM160 saja. Ya betul, RM160. Harga kasih sayang, harga minal qalb ila qalb. Jom. Masya Allah, ni kurma dari Dubai yang Masya Allah yang viral. Kakak nak rasa juga. Bismillah abang, boleh rasa juga? Bismillah. Siapa masuk kedai Habib, masuk lapar keluar kenian. Rasa macam mana kak? Memang sedap. Memang sedap, Masya Masya Allah. Allah. Kurang manis. Kurang manis, kurma Masya Allah. Abang, Masya Allah, kurang manis. Ini boleh masuk kedai Habib. Lapar keluar kenyang. Masya Allah, dia ada sejadah di sini, ada hadiah. Yang paling menarik juga minyak wangi air freshener untuk rumah, untuk office, untuk kereta. Mana yang paling sedap kak? Boleh insya-Allah tengok. Ayo, bismillah. Ayo, yang paling sedap. Okey, bismillah. Ini. Okey. Amira Al-Salam. Oh, ini yang baru. Boleh try sikit? Boleh try sikit memang. Bismillah. Ini 3 in 1. Untuk badan boleh, untuk kereta, untuk office. Ayuh, memang murah juga. Ayuh, ni satu lagi yang abang suka, Anti Jamila. Awak betul. Cantik, awak comel. Masya Allah. Okey, satu berapa harga dia? Satu RM30. RM30. RM350. RM350. Tapi siapa-siapa yang tengok video ini boleh dapat RM40. Ini Masya Allah, ini yang madu Afia. Madu Afia yang original, yang sedar, Masya Allah. Khalta memang ada. Kita nak bagi khalta istimewa, harga istimewa. Khalta yang terbaik, khalta yang ada 3 saiz. Memang siapa-siapa yang tengok ini video boleh dapat harga istimewa. Bismillah, jom kita tengok Oxyjoin yang viral. Bismillah kak, ni yang 250 gram. Yang ada 550 ml. Okey, boleh dapat harga istimewa. Untuk apa kak ini? Ini untuk sendi. Ayuh. Untuk sakit lutut. Betul, Masya Allah. 3 serangkai juga. 3 serangkaian, Masya Allah, yang viral. Arabic Gum. Ada Arabic Gum? Ada. Siapa-siapa yang nak datang kedai kita dekat sini boleh dapat Arabic Gum harga istimewa, harga minal qalb ila qalb. Kita nak bagi ajwa, kurma ajwa Alia, harga 1 kilo RM120. Tapi siapa-siapa yang datang kedai Habib boleh dapat 1 kilo. Siapa yang tengok ni video boleh dapat 1 kilo. Masya Allah, besar, Masya Allah. RM50 saja. Yang Masya Allah, yang mazdul yang dari Palestin. Tengok ni harga. Boleh rasa satu kak. Rasa satu kak. Ini kurma Mosankin. Kurma Mosankin, Masya Allah, tengok ni. Tengok. Masya Allah. Satu biji memang cukup. Memang betul. Ni memang kurang manis. Kita bangkit Mosankin sebab Masya Allah besar. Biji kecil. Betul. Masya Allah. Betul. Memang sedap. Memang lembut. Masya Allah. Lembut. Boleh datang kedai Habib, insya-Allah. Masuk lapar, boleh jumpa abang, boleh jumpa kakak. Boleh ada kacang, macam-macam kacang yang viral dekat Dubai. InsyaAllah siapa-siapa yang datang dekat sini boleh dapat harga istimewa. Lepas tu tanpa apa? Diskaun, insyaAllah. Boleh masuk kedai Habib lapar, keluar kenyang. Bismillah sahabat, macam-macam ada, alhamdulillah. Makanan sunnah boleh try, insyaAllah. Arabic Gum memang ada, Oxyjoin, Oxy Garlic, Khalta. Bismillah sahabat, kita masuk kedai Habib lapar, keluar kenyang, Masya Allah. Ini abang yang jaga kita dekat sini. Terbaik abang. Ya salam, ya salam, ya salam. Terbaik. Kakak terima kasih banyak. Kat mana betul-betul? Dekat mana?
Dekat Kedai. Subang Perdana U3. InsyaAllah. Masuk kedai Habib lapar. Masuk Keluar lapar, kenyang. keluar kenyang. Ya salam. Orang Sabah kita Masya Allah boleh bah kalau kau. Ya salam. Mak Arabic Gum, dah berapa lama dah adik amalkan Arabic Gum dan adik punya feedback macam mana? Okey. Amalkan Arabic Gum ni satu botol lah pertama sebab ada masalah kencing tak lawas. Dengan apa ni, ada jangkitan kuman lah. Ada saluran kencing. Lepas tu saya amalkan satu ni, habis satu ni dia kurang lah. Dan sangat membantu lah sekarang. So saya dah datang balik beli. Saya repeat balik lah. Untuk lebih lagi. Jadi sebelum ni memang ada masalah jangkitan kuman dekat pundi kencing lah. Betul. Saya dah check ke doktor, memang ada jangkitan kuman. Saya sebelum saya amalkan ni, antibiotik. So tak bosan. So saya cuba yang ni lah. Arabic saya Gum. Okey Dik, terima kasih kerana mengamalkan Arabic Gum daripada Habib Ya Salam ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Gombak ni testimoni case tu walaupun dah habis tapi insyaAllah ada on the way baru. Ni botol tester sementara sebab tadi customer ni memang bagi feedback baik. Satu saya minta terus. Macam mana tadi Kak? Jadi akan pakai mata tu pakai tiap-tiap malam. So memang ada the different. Rasa ada terang lah mata tu kita nampak kan. Dan sesekali tu bila kata dia tiba dia blur. I mean rasa macam blur sekejap. Then I put again. Dia kata-kata I still put on. So alhamdulillah lah Nampak kata getting clearer. Walaupun you tak sempat buat check up lagi, tapi at least diri sendiri buat testimoni rasa macam yelah kita yang pakai kan. Kita tahu ada perbezaan ke tidak kan. Itu betul. Because belum buat check up lagi. So memang ada perbezaan. So memang ada lagi I still continue tunggu dia habis baru I beli yang baru. Jelah kata you kata tadi ada half lagi betul? Ada half lagi. Okey Kak, terima kasih insyaAllah. Terbaik testimoni insyaAllah. Saffron oil I have purchased 2 months ago and I've been trying it. It is really good. It makes you more focused in your memory. You're able to be more attentive and you're able to concentrate on your work. So I'm actually buying another bottle for my daughter who is studying in the university for her to take. Thank you. Bye. Saya letak satu sudu. Dia cepat larut, memang terbaik. Bila nak minum tak ada rasa apa-apa. Apa yang saya letak? Satu sudu Arabic Gum. Arabic Gum untuk apa? Memang terbaik untuk susu buah pinggan. Memang untuk masalah bersistem berhadaman. Batu karang, kencing yang tak lawas, kencing yang kotor, kencing yang kukuh. Untuk anak-anak kita 3 tahun atas, bagilah sikit satu sudu macam ini. Betul. Macam ini. Satu sudu teh. Betul, macam ini kecil. Letak dalam air dia, esok dia pergi sekolah dia tak perasan. Kalau dia tak perasan, kalau dia minum hari-hari, memang jaga kesihatan kita. Memang terbaik. Arabic Gum kita ada banyak testimoni untuk buah pinggang memang kita dapat. Masya-Allah. Masalah bersistem berhadaman, gedesri kita dapat. Wallahi kecil manis kita dapat. Alhamdulillah kita ada berita yang baik untuk semua sahabat. Berita memang terbaik untuk semua sahabat. Kalau beli satu memang mahal. Kalau beli dua نعيش الحياة نبعد آخر المدى خلينا يا حبيبي ننسى كل